Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di KS Lina Channel. Hari ini saya nak memasak ini mi segera goreng kicap, ataupun dengan nama lain Maggi goreng kicap. Nak memasaknya pun mudah, bahan-bahannya lagilah mudah. Ini dia bahan-bahannya. Kuantiti pada bahan-bahannya tak ada, sebabnya terpulang kepada cita rasa masing-masing. Jangan risau, pasti menjadi. Hasil mi segera goreng kicapnya akan jadi macam ini. Nampak sedap dan menyelerakan. Saya nak terus menyediakan bahan-bahannya. Mula-mula saya nak rendam dahulu mi segera. Rendam mi segera sehingga agak lembut, tapi jangan terlalu lembut, sebabnya kan nak dimasak semula. Rendam mi segera ni dengan menggunakan air panas. Kemudian tutup dan biarkan seketika. Lebih kurang 2-3 minit. Kemudian bolehlah ditoskan. Kalau tak nak direndam macam ini, direbus sebentar pun boleh juga. Ikutlah cara masing-masing, mana yang mudah dan cepat. Sesekali boleh saja tengok-tengokkan mi segera ni supaya ianya sebati lembutnya dan tak terlalu lembut. Mi segeranya pun dah lembut macam ini. Taklah terlalu lembut. Bolehlah ditoskan. Masukkan mi segera yang telah lembut ini ke dalam bekas. Saya nak campurkan mi segera ni dengan bahan-bahannya. Bahan-bahannya mudah sahaja. Sos tiram, kicap pekat, dan juga kicap manis. Kuantiti terpulang. Gaul-gaulkan sehingga sebati. Bila dah sebati, ketepikan seketika. Seterusnya saya nak sediakan pula bahan-bahan perencah untuk menggoreng mi segera ni.
Masukkan bawang merah ke dalam lesung batu. Bawang putihnya pula. Cili padi. Dan ikan bilis. Tumbuk semua bahan-bahan perencah ni sehingga agak lumat. Nak ditumbuk sehingga lumat pun boleh juga. Ikut cita rasa masing-masing. Saya nak tumbuk perencah ni macam ini sahaja. Tak adalah sampai lumat. Kemudian saya nak terus memasak. Panaskan kuali dan masukkan minyak masak. Kemudian masukkan pula bahan-bahan perencah yang telah ditumbuk tadi. Tumiskan sebentar. Masukkan pula sos tiram. Kicap pekat. Sos cili. Kicap manis. Kemudian tumiskan sehingga pecah minyak. Masukkan pula serbuk lada sula. Kacau-kacau sehingga sebati. Masukkan pula tahu ikan, sawi, kemudian kacau-kacau sehingga sebati. Okey dah ni macam ini. Kemudian masukkan pula mi segera yang telah dicampurkan dengan kicap-kicapan tadi. Kacau-kacau sehingga sebati. Saya akan tambahkan lagi kicap manis.
dan juga daun sup. Kacau-kacau sehingga sebati. Bolehlah rasa. Kalau tak cukup masih manisnya, boleh saja ditambahkan lagi garam dan juga gula ataupun kicap manis. Resep ini saya tak masukkan garam ataupun gula. Rasa masih manisnya datangnya daripada kicap. Terus kacau-kacau lagi sehingga sebati. Bila dah sebati macam ini, dah masak dah mi segera goreng kicap. Mudah saja kan nak masak? Boleh ditambahkan lagi dengan irisan cili merah. Nak lagi sedap, taburkan lagi dengan daun sup. Sememangnya akan bertambah-tambah mantap dan sedap rasanya. Dah siap dah mi segera goreng kicap. Mudah dan simple. Sekejap je dah masak. Kena cuba ni. Rugi kalau tak cuba. Selamat mencuba. Terima kasih.